kita nak apa hajat kita tercapai, bangun qiyamul lail. Sebab tidak ada doa yang paling mustajab melainkan berdoa ketika sembahyang tahajud. Sebab ketika itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia bertanya, siapa nak minta aku nak bagi, siapa nak beristighfar aku nak terima istighfar dia, siapa nak bertaubat aku nak terima taubat. Tak ramailah orang yang menyahut panggilan. Kalau kita kata contoh, satu orang kaya dia nak bagi duit, dia kata siapa-siapa yang mai hari ni, pagi ni, lepas subuh, bayang subuh, saya nak bagi seorang 500, saya nak bagi seorang 1000, saya nak bagi seorang 2000 contoh. Tiba-tiba yang mai tak sampai 10 orang dapat kali lepas semua. Sebab duit banyak ni. Dia nak bagi sampai beribu-ribu, yang mai 10 orang ya dapat semua apa tu. Entah-entah dapat tambahan lagi pula. Begitulah